Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurniaan hidayah dan taufik dari Allah. Dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk golongkan kita bersama dengan golongan yang dapat merasakan nikmatnya berpayung di bawah naungan para malaikat, dengan duduknya kita dalam majlis seumpama majlis malam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, duduknya kita, datangnya kita ke majlis seperti majlis malam ini bukan dengan niat untuk membawa pulang harta. Kita juga tidak datang untuk membawa pulang uang. Tetapi yang menghimpunkan kita pada malam ini, kedatangan kita pada malam ini tidak lain tidak bukan adalah kerana semata-mata untuk datang mendapat keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Datangnya kita ke majlis seperti majlis malam ini juga untuk kita berdamping dengan para ulama, untuk kita mempelajari ajaran Islam, untuk kita menambahkan diri kita dengan ilmu agama yang diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda, sahabat Nabi yang sangat terkenal, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Satu hari beliau memasuki ke pasar yang ada di kota Madinah. Lalu beliau melihat begitu ramai orang yang sedang sibuk berbisnes, yang sedang sibuk berniaga dengan urusan-urusan yang tertentu, baik daripada yang menjualnya ataupun yang datang untuk membeli. Maka Abu Hurairah masuk ke dalam pasar tersebut dan memanggil orang-orang yang berada di dalam pasar tersebut dengan mengatakan, "Ya ma'syaral muslimin, wahai sekalian yang berada di sini, kamu sedang sibuk di dalam urusan di pasar, sedangkan harta pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dibahagikan di Masjid Nabi. Maka yang berniaga di situ, yang berbisnes di situ, tinggalkan bisnesnya. Yang menjual barang, tinggalkan jualannya. Yang datang untuk membeli, tinggalkan juga urusan. Masing-masing semuanya tinggalkan pasar Madinah dan terus bergegas menuju ke Masjid Nabawi. Kerana diberitahu oleh Sayyidina Abu Hurairah kalau di Masjid Nabi sedang dibahagikan harta warisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Seketika mereka semua tiba di Masjid Nabi, lalu mereka memasuki masjid dan mereka hanya mendapati di dalam masjid tersebut yang ada di sana adalah orang yang membaca Quran, ada di sana orang yang sedang beribadah, dan mereka juga melihat yang ada di situ orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah dan duduk di dalam halaqah-halaqah majlis-majlis ilmu. Mereka tidak nampak pun ada pembahagian harta pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang diberitahu oleh Abu Hurairah sebelumnya. Maka dengan perasaan yang kecewa, yang tadinya mereka datang dengan tinggalkan perniagaan, yang tadinya datang dengan tinggalkan urusan-urusan dunia tadi, mereka dengan kecewa datang semula beramai-ramai kepada Abu Hurairah dengan mengatakan, "Ya Abu Hurairah, kamu bagi tahu kalau di Masjid Nabi sedang dibahagikan harta warisan Rasulullah, tapi kami tidak melihat kecuali di situ yang membaca Quran, yang beribadah, yang berzikir, yang sedang duduk dalam halaqah ta'lim. Mana perginya harta warisan Rasulullah yang kamu bicarakan tadi?" Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, "Itulah harta pusaka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah harta warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman." Sesungguhnya para nabi, mereka tidak mewarisi dinar mahupun dirham, tetapi yang diwarisi oleh para anbiya untuk umatnya adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala,
adalah ilmu yang diwariskan. Oleh yang demikian, datangnya kita ke majlis seperti majlis malam ini adalah untuk membawa pulang satu bahagian yang terbesar daripada apa yang kita akan perolehi, iaitu berbentuk harta warisan yang kita warisi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mewarisi jalannya para rasul, yang mewarisi jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan ilmu. Maka mereka dipanggil sebagai warasatul anbiya. Itulah yang disebutkan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para anbiya. Datangnya kita juga dalam majlis malam ini untuk kita berdamping dengan pewaris para anbiya, warasatul ulama. Berdampingnya kita dengan para ulama, melihat ke arah wajah para ulama akan memberikan cahaya ke dalam hati kita. Datangnya kita dalam majlis seumpama majlis malam ini juga, kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa kita, seperti mana yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bila duduknya kaum muslimin dalam satu majlis berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk untuk tujuan-tujuan untuk mengingati Allah. Bila mana mereka bangun berpisah daripada majlis tersebut, malaikat akan mendoakan mereka. Malaikat akan menyeru pada majlis tersebut dengan mengatakan, anqumu maghfurun lakum, bangun dan berpisahlah kalian daripada majlis ini dalam keadaan dosa kalian diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharap dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan majlis kita menjadi bahagian daripada majlis yang mendapat keberkatan dari Allah. Dan datangnya kita ke dalam majlis ini tidak ada lain niat kita kecuali untuk mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Hadza billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala khairin fi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa la